Kalau kau still tak nampak benda ni, korang belum ready lagi untuk trading. Sini aku tunjuk macam mana aku sell dekat zone ni dan aku TP dekat H1 support ni. Dan aku berjaya hold and collect setup ni sampai aku punya TP, which is almost 400 pips. Jom aku breakdown macam mana aku buat benda ni. Kalau korang tengok dekat sini, aku ada satu breakout sell di time frame H1 di mana satu resistance berjaya breakout satu support. So, aku akan marking menggunakan SOP kotak Picasso, tandakan box di resistance dan juga tandakan box di support. Kemudian buka candle dan kita akan marking candle engulfing. Sekarang aku dah dapat zone sell aku. Dekat mana aku punya TP? Untuk TP, kita boleh cari support key level yang sama time frame dengan setup kita. Contohnya dekat sini aku ada satu level support yang sama level dengan resistance. Jadi aku nak hold setup sell aku sampai sini. Jom kita tengok jadi ke tak. Bila price masuk je zone, aku terus entry dan aku hold sampailah aku punya final destination. Dan macam tu lah untuk aku grow account aku. Aku berjaya hold dan berani hold sampai aku dapat collect dalam almost 400 pips. Kalau korang nak belajar lagi benda-benda macam ni, korang boleh tekan link dekat bio. 3 Mei ini Mozart akan berada di Kuala Lumpur untuk buat satu grand face-to-face coaching. Dalam face-to-face coaching, korang akan diajar ilmu yang Mozart tak share dalam webinar online. Ilmu-ilmu seperti precise, confirmation, second entry, semua akan diajar secara detail. Book seat face-to-face coaching sekarang. Jumpa anda 3 Mei ini di Kuala Lumpur.